Orang yang bijak itu orang beriman yang bertakwa, yang mempersiapkan diri untuk dibawa mati. Jangan memilih-milih lo kau mati pak. Jangan pitaru lo kanak kau mati dan nang bawa ke kampung yo. Tu menyusahkan tu. Bana masalah di mati. Ya kan? Inyo indak tampak bakubu yang penting dalam hidup kau dopa amal nang kadibawa ke dalam kubu itu yang penting. Ada orang yang tak salat berapa, tak puasa, tak salat, pajudi, padu ayam, pelarian bini orang. Kau dosa sebenarnya boleh, kan? Katanya ketika sakit kare, nak, kau mati ayah nak, ayah kan tak sembahyang. Angku buahnya di tanah awak di muka musajid ya, boleh terang aja daya orang azan. Sadang hidup kelera tu nak kau musajid lah. Lah mati, lo kata terang azan ni.